Saya cadangkan satu plan panjang di sini. Start daripada awal pagi saja. Checklist. Ramadan kali ini kita akan follow benda ni. 20 checklist ni kita akan follow. Apa dia? Start dengan kita akan make sure kita bangun untuk sahur. Satu. Kalau 30 hari puasa Ramadan, 30 malam kita akan bangun sahur. Walaupun kita rasa kita kuat, tanpa makan sahur kita boleh puasa, kita kena bangkit sahur. Pasal apa? Pasal Nabi kata inna fis sahur barakah. Nabi kata pada sahur itu ada barakah. Jangan tak bangun. Walau macam mana sekalipun bangkit juga. Minum air segelas pun minum. Sahur kena bangkit pasal kita nak barakah yang dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Ni fokus. 5 pagi kita akan bangkit. Dan kita bangkit yang kedua kita buat apa? Kita tahajud dulu. Bangkit saja pukul 5 dengan bini kita, dua-dua orang sekali. Masuk pencung, gosok gigi, ambil ayat semayang apa semua. Allahu Akbar. Tahajud 2 rakaat dulu. Lepas itu turun pergi dapur makan sahur. 2. Sahur, tahajud. 3. Bila masuk waktu subuh, qabliyah subuh. Jangan miss dalam 30 hari Ramadan. Pasal apa? Ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. 4. Solat subuh berjemaah. Nak cantik masjid. Ada hari apa? Semayang di rumah berjemaah dengan anak bini. Terbaik masjid. 4. Yang kelima, lepas subuh tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, Quran akan baca 4 muka surat. Tak mau dah duduk abang kata nak baca Quran apa itu, tak mau. Kita kena fokus. Lepas sembahyang subuh 4 muka surat nak baca. Yang keenam, masuk waktu duha pukul 8, masuk waktu duha sembahyang duha. Paling kurang 2 rakaat. Oh ustaz, saya pergi office. Di office cari juga sikit masa. Allahu Akbar, duha 2 rakaat. Jangan tinggal sepanjang bulan Ramadan. Yang ketujuh, masuk zuhur, qabliyah zuhur 4 rakaat. Jangan tinggal. Bulan Ramadan ni, bulan Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ni kita boleh buat 2, Ramadan buat 4. Qabliyah zuhur 4. Pasal apa? Pasal Nabi kata siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan api neraka sama badan dia. Oi, tak mau ke tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-8,